Al-Asy'ariyah, golongan-golongan Al-Asy'ariyah. Dalam isu memberikan pentakrifan iman, golongan Al-Asy'ariyah ini menyelisihi Ahlu Sunnati wal Jamaah dalam memberikan pentakrifan iman. Kata mereka, al-iman, iman itu adalah wat tasdiq wal iqrar, iaitu dengan membenarkan dengan hati, membenarkan. Jadi itu pentakrifan yang diberi. Kalau kita kata membenarkan dengan hati, dia implikasi dia, membenarkan saja dengan hati, implikasi dia orang yang tak beramal itu pun akan dikategorikan sebagai orang yang beriman. Sebab dia kata apa? Sebab aku benarkan dengan hati aku percaya apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul. Aku tak bohong, cuma aku tak mayang je, cuma aku tak buat ibadat saja, cuma aku tak buat baik saja. Apa masalahnya? Nampak? Tuan-tuan sekalian. Jadi itu golongan Al-Asy'ariyah, di mana pengasas aliran ini adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Di mana kalau kita lihat di dalam negara kita ni, mereka lebih cenderung kepada mempraktikkan akidah Al-Asy'ariyah. Sebenarnya kita masyarakat tak tahu, kebanyakannya orang awam tak tahu dari sudut perbincangan ni, perbincangan apa itu akidah Al-Asy'ariyah, apa itu akidah Al-Maturidiyah, tak tahu. Cuma yang kita tahu, kita diajak daripada kecil sifat 20. Dan jangan siapa-siapa pun kata apa pada sifat 20. Itu yang kita belajar daripada kecil. Kita belajar sekali dengan dia punya lagu dia, sekali dengan dia punya ni, itu kita hafal. Apa ni, ilmun yaqinun, apa dia? Sifat 20 lupa dah. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadith dan sebagainya. Sampai lupa dah sifat 20 tu, lama tak mengaji. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dididik dengan yang tu. Apa yang kita tahu pasal akidah Asy'ariyah? Tanyalah orang awam. Tanyalah, pipi tanya mana-mana, tahu tak akidah Asy'ariyah tahu? Mungkin ada yang kata apa dia? Tak tahu. Yang kata Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa dia mengaji sifat 20 tu akidah siapa? Apa asal usulnya? Siapa jelaskan kepada masyarakat yang duk kata kita ni mengaji sifat 20? Apa penjelasan kita kepada masyarakat tentang sifat 20 ni? Apa perbincangan ni? Pun tak tahu. Orang tak tahu. Cuma yang didoktrinkan kepada masyarakat awam oleh sebahagian daripada orang-orang tak bertanggungjawab, di mana kata mereka, sesungguhnya siapa-siapa yang kata menolak sifat 20 ni, dia bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia bukan ni. Siapa tolak, dia tak kira hak siapa tolak. Dia tak kira benda apa sifat 20 tu. Asal usul dia bagaimana? Zaman Nabi ada kan Nabi duk nyanyi ramai-ramai dengan Abu Bakar dengan Umar, Allahu wujud qidam baqa? Adakah di zaman Nabi SAW Nabi mengajar menyusun sifat-sifat ni daripada 13, 7, rangkum semua sekali jadi 20 sifat, gabungan Maturidiyah, gabungan Al-Asy'ariyah? Adakah benda ni di zaman Nabi SAW? Rongkaikan benda ni. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bukan sekarang ni kalau kita bincang macam ni, dia akan membawa kepada ustaz ni dia tolak sifat 20. Jadi ini problemnya. Bahkan dia cuba karang susun dalil tentang kewujudan Allah, dalil tentang qidam, dalil tentang baqa, dalil. Dia cuba datangkan dalil. Cuma yang difahami dalam masyarakat kita selama ni, sifat Allah ada berapa? 20. Tapi yang cerdik sikit, dia habaq kepada masyarakat, sifat Allah yang wajib kita tahu 20. Yang lain sunat lah. Kalau saya bagilah satu contoh cukup lah. Nama-nama Allah yang 99, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan sebagainya. Walaupun susunan tu di riwayat susunan tu dalam Sunan At-Tirmidzi itu dipertikaikan oleh para ulama, bahkan Al-Imam At-Tirmidzi pun pertikaikan susunan 99 tu. Tapi walau bagaimanapun, Ar-Rahman sifat Allah. Ar-Rahman tu nama Allah. Allah nama dengan nama Ar-Rahman. Dia bersifat tak dengan sifat Ar-Rahman? Ya. Situ saja ada 99 dah. Lebih tak lebih 20? Lebih. Ada. Nak kira gana lah. Itu semua sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama-nama dan terangkum di dalamnya
segala sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu kita perlu fahami, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi golongan al-Asy'ariyah ni yang mana dibangkitkan oleh akhir-akhir ini sebahagian ilmuwan mendukung kami Ahlus Sunnati wal Jamaah, iaitu terdiri daripada al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi mereka membawa perkataan-perkataan beberapa tokoh, Al-Imam As-Sanusi, Al-Baghdadi. Di mana perkataan-perkataan ini, tuan-tuan dan puan sekalian? Daripada siapa? Adakah daripada sahabat Nabi ataupun daripada Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in? Tak ada. Yang menyatakan al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah, Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnati wal Jamaah sesuai dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Kata Nabi, ma'ana alaihi al-yawm ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berpijak di atasnya pada hari ini. Sebab itu kata Al-Imam Malik ibn Anas, sesuatu yang suatu ketika dahulu, yakni di zaman Nabi, tak dikenali sebagai agama, maka pada hari ini juga dia bukan merupakan agama. Kalau zaman Nabi tak disebut sebagai agama, tak disandarkan kepada agama, maka pada hari ini perkara tersebut tak boleh disandarkan kepada agama. Maka itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tak payah mengaku mana kelompok main ni nak mengaku kami Ahlus Sunnah, kami Ahlus Sunnah. Sesuaikan prinsip-prinsip kamu, cara beragama kamu dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau menyelisihi, memang ramai berebut nama Ahlus Sunnah ni. Seperti mana ramai berebut title Datuk lah. Walaupun tak lahir pun. Berebut title nak bagi jadi doktor, nak jadi profesor, walaupun tak layak. Nampak? Jadi ini problem yang berlaku. Jadi itu al-Asy'ariyah, pengasas dia Abul Hasan al-Asy'ari, di mana imam ini akhirnya kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari, beliau adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah.